kenyataan Musa Hassan ni taklah bersifat fitnah dan bahawa Hana Yusri melalui buku beliau Becoming Hana mengakui peranan Hana Yus sebagai duta Tuhan. Kenyataan daripada YB Mas Ermiati, Ketua Seri Kandi Bersatu hujung tahun 2024 tak silap aku, mendakwa kenyataan Tan Sri Musa Hassan bekas IGP ni terhadap Hana Yus itu bukan bersifat fitnah. Dia kata memang ada unsur-unsur gerakan evangelism, yang mana buku Hana Yus itu diterbitkan memang untuk orang bukan Kristian baca. Hana Yus ini dikatakan sebagai duta Tuhan. Ini buku memang nak mengkristiankan orang lah maksudnya. Siap menyeru supaya ada campur tangan Raja-Raja Melayu dan yang di Pertuan Agong lagi tu. Bersatu ingin menyembahkan perkara ini kepada pengetahuan dan perhatian Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu dan Majlis Raja-Raja Melayu dalam gerakan evangelism seperti yang telah pun didedahkan oleh bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan. Sebab itu aku kata Hana Yus ni bertahun, saudara, bertahun-tahun dia duk kena fitnah. Macam-macam tuduhan orang duk buat pada dia. Awal tahun 2025, setahun yang lalu itu sahaja ada dekat 200 report polis seluruh negara digerakkan oleh pembangkang ke atas Hana Yus kerana kononnya buku Becoming Hana ini mempunyai unsur-unsur kristianisasi. Hana Yus ini mempunyai agenda nak mengkristiankan orang Melayu Islam. Bila Mahkamah Tinggi terkhilaf buat keputusan menolak saman Hana Yus ke atas Musa Hassan pada Disember 2024 dulu, memang lunyai lah, teruk Hana Yus ni kena serang kiri kanan. Parti Bersatu ni mendesak Perdana Menteri untuk pecat Hana Yus. Hari-hari nama Hana Yus ni dijadikan modal politik nak menakut-nakutkan orang Melayu Islam. Kena ingat saudara, hari ni dah 2 kes, 2 orang Hana Yus heret ke mahkamah. Saman fitnah Hana Yus menang. Ni 2 orang dah setakat hari ni, dan akan datang ni ada lagi. Razman Zakaria dan lain-lain duk tunggu ni. Tengah beratur queue. Ada kena sama fitnah dengan Hana Yus. Kita tengok nanti. Yang buat aku heran itu, bila Mahkamah Rayuan buat keputusan membatalkan penghakiman Mahkamah Tinggi, pada keputusan akhirnya memihak kepada Hana Yus, tiba-tiba ada geng-geng sakit hati walaun-walaun ini tuduh Hana Yus menang di mahkamah hari ni kerana mahkamah ni dah kena pegang. DAP telah mengawal kehakiman. Hakim mahkamah tu kena tuduh walanon. Macam-macam kena hari ni sebab keputusan tak memihak pada mereka. Waktu Mahkamah Tinggi buat keputusan menolak saman Hana Yus pada Musa Hassan Disember 2024 dulu, tak ada pula kau nak kata mahkamah ni adil, hakim Mahkamah Tinggi terbaik lah apalah. Tak ada pula korang diam kan. Hari ni bila mahkamah buat keputusan tak kena dengan selera tekak kau, terus kau kata mahkamah dah kena beli dengan DAP. DAP mengawal hakim-hakim. Hakim-hakim ni baru naik gaji, sebab itulah dia takut nak buat keputusan tak memihak pada DAP, pada Hana Yus. Macam-macam korang cerita. Tak boleh terima hakikat bahawa fitnah yang dimainkan bertahun-tahun ini akhirnya dibuktikan di mahkamah tak betul. Maksudnya selama bertahun ini yang korang duk sebarkan fitnah pada Hana Yus itu adalah dosa korang lakukan. Share, masuk dalam grup, cerita pada orang, berceramah di petang-petang ceramah, hasut rakyat. Itu semua dosa kering saja.